Apa yang dimaksudkan, yang dikehendaki dengan anak yang soleh? Aw waladun salihun yad'u lahu. Apa maksud, kehendak, murad daripada anak yang soleh ini? Baik. Anak yang beriman, kerana doa orang yang beriman bagi mak bapak itu memberi manfaat. Sama ada ia adalah anak yang soleh ataupun fasik. Sama ada, maka diberinya pahala akan ibu bapaknya itu dengan sebab doa anaknya dan sekalian kebajikan anaknya sampai kepada kedua ibu bapa dia. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, yang pertama, kelebihan mempunyai anak yang soleh. Apa makna doa anak yang soleh? Adakah doa yang lepas kita sembahyang tadi? Atau doa saja-saja, Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ghfirli wali walidayya. Waktu berdoa, dia kata di sini yang pertama, sama ada anak itu adalah anak pada mak bapak yang soleh ataupun mak bapak dia fasik. Mak bapak dia fasik sekalipun, tapi kalau doa tu daripada anak yang soleh sampai, walaupun mak pak dia tu fasik. Dua, diberikan pahala sebab doa anak dia tadi. Maka bila kita doa pada mak pak kita, berpahala, dan pahala tu sampai pada mak bapak ni. Yang kedua, yang ketiga, segala kebajikan anaknya itu sampai pada mak bapak dia. Maksud doa anak yang soleh tadi ialah segala kebaikan anak. Kita mai kuliah malam ni dapat pahala kat mak pak, kita sedekah tadi pun dapat mak pak punya. Kita pergi tolong anak yatim pun mak pak dapat pahala, kita pergi tolong orang banjir pun kita dapat, mak pak kita dapat pahala. Segala kebaikan anak yang soleh dapat pahalanya share kepada ibu dan ayah dia. Sama ada ibu dan ayahnya itu soleh ataupun ibu dan ayahnya fasik sekalipun. Ini kelebihan mendidik dapat anak yang soleh. Sebab tu tuan-tuan cari jalan macam mana dalam keluarga kita, anak-anak kita yang boleh duk bagi pahala pada kita. Jangan bagi alasan saya sibuk Ustaz, tak ada nak didik anak, tak ada nak jaga anak, tak ada nak tengok Ustaz. Bagi dan. Nak kira tak dan ni, bila pun tak dan. Mayang pun tak dan. Zikir pun tak dan. Jumaat pun lah minit, nak kira tak dan tu semua orang tak dan. Tapi untuk nak bagi kekal pahala berpanjangan, kena cari jalan. Salah satunya ialah daripada anak-anak yang soleh. Cari jalan. Ni 5-5 tak semayang ni huara. Pak tak erti baca Quran ni pun cerita ni. Anak dara semua tak tutup aurat. Tak susah hati. Main mati siapa nak push pahala ni.